Apa? Dia jual coklat. Coklat solat mana boleh jual? Aku cakap dia jual coklat. Coklat. Oh, coklat. Ya. Oh, teringat pula atuk pakai coklat sebagai kulit atuk. Siapa tanya engkau? Gregory, kau nak tahu tak? Dulu phone aku kena curi. Lepas tu bila dia selfie, perut dia macam pupus solar siap. Kau tengok ni. Wait, Gregory, tengok tu. Ada kandang imposter. Kandang tu tak ada imposter lagi. Sini aku lepas satu. Dah, keluar. Masuk sana. Makasih banyak. Aku tahu, kita dah lama jaga. Tapi kita kena lepaskan. Jom, hutang aku mana bang? Kau asal ikut-ikut aku ni, ha? Sabar. Ada satu benda aku nak tanya. Kau kentut Uish, mata baru ni boleh tembus pandang siap sampai sependa orang aku boleh nampak. Tak tahu pula mata Roxy boleh pandang sependa orang. Lah, ni mata Roxy ke? Gregory, kau ingat tak imposter yang aku lepaskan kat sini tadi? Kau ingat tak, Gregory? Ingat tak? Aku nak bagi tahu. Imposter tu dah ada jodoh. Jadi aku nak tanya ni, kita bila lagi? Macam-macam aku cuba, asyik kena reject.